أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن أصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير. أما بعد. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, rendah semua kita merafakkan sendiri bersyukuran kepada Allah Ta'ala yang dengan limpah kurnia dan inayah yang dapat semua kita berhimpun bagi menyambung pengajian kita, insya-Allah selepas bercuti selama apa? Sebulan? Agak tak? 3 minggu ke tak? Ya. Alhamdulillah tuan-tuan. Cuti panjang dah habis, mai dah kita sambung kitab. Tak lama lagi nak masuk Ramadan. Sikit lagi. Nak baca malam Ramadan? Boleh, tak ada hal dah. Kan? Dan selamat menyambut nisfu Syaban lah tuan-tuan. Malangnya masuk kita setengah lagi bulan Syaban sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Kursus apa? 28 kan? Tak tanda tuan-tuan. Baru 3 minggu. Dibuat saya punya merayau 3 tahun. Melapang semua ni. Kursus 28. Tanda tuan-tuan. Kursus 28 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kelembutan dan kasih sayang Allah kepadanya, yakni kepada Nabi SAW. Di antaranya seperti firman Allah Ta'ala, afallahu anka lima azinta lahum. Allah memaafkanmu, ataupun semoga Allah memaafkanmu. Tambah kat situ, semoga Allah memaafkanmu wahai Muhammad SAW. Mengapa engkau mengizinkan mereka untuk tidak pergi berperang? Mereka di sini merujuk kepada orang-orang munafik. Itu akan dibahas pada bahagian yang ketiga nanti, insya-Allah. Para ulama menyatakan bahawa permulaan firman ini seperti makna semoga Allah mengampuni dan memuliakanmu. Seumpama kata seseorang sebelum dia nak menegur ataupun dia nak berhubungan dengan seseorang, dia akan mendoakan seseorang terlebih dahulu dengan panggilan ta'zim ataupun hormat. Seumpama kata orang Arab biasanya pada aslahakallah, semoga Allah Ta'ala memperbaikkan engkau, mengindahkan engkau. Ataupun seumpama kita nak menegur seseorang, semoga Allah Ta'ala mentaufikkan engkau, atau Allah Ta'ala membimbing engkau dan semisalnya. Allah Ta'ala berfirman dengan mengampuninya terlebih dahulu sebelum bertanyakan kepada baginda, sebab beliau memberi keizinan bagi mereka yang tidak turut serta ke medan perang. Makna mengampuninya tuan-tuan dan puan, bukan makna Nabi buat dosa tau. Dalam pembahagian ketiga nanti akan dibahaskan bagaimana kita nak memahami ayat-ayat yang berbentuk yang secara zahirnya seakan-akan berbentuk celaan ke atas Nabi dan Rasul. Secara zahir, bukan makna hakikat. Zahir macam ni kan, afallahu anka lima adzinta lahum, semoga Allah memaafkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara zahir nampak macam Allah Ta'ala menegur Nabi ataupun mencela Nabi, walhal sebenarnya bukanlah hakikatnya sebegitu. Bukan makna Imam Qadhi Iyad Allah berfirman dengan mengampuninya terlebih dahulu, maknanya Nabi SAW terkhilaf ataupun buat satu kesalahan yang menyebabkan Allah Ta'ala mengampuni baginda.
Seumpama orang yang berdosa nak bertaubat dan Allah Ta'ala menerima taubat orang tersebut, akan tetapi apa yang Allah Ta'ala sebutkan, semoga Allah memaafkan engkau, maknanya sekadar satu panggilan kelembutan dan ta'zim dan juga tanda rahmat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW sebelum Allah Ta'ala menyoal sesuatu sebab kepada baginda SAW, sedangkan dia maha mengetahui. Maka dengan rahmatnya kepada baginda, Allah Ta'ala telah mengampuninya hingga tenteramlah jiwanya. Mengampuni ni di sini maknanya suatu kiasan, tamsilan, sebab apa dengan harapan Nabi SAW tidak berasa duka cita ataupun rasa gusar dengan teguran daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala dahulukan dengan panggilan rahmat terlebih dahulu, sebelum Allah Ta'ala menyoalnya Nabi SAW. Umpama kalau kita nak tegur orang, contoh hendak, biasa kita lapun tuih ataupun kita cakap benda-benda yang baik ke orang dulu. Orang tua kita marinlah, kan. Kalau yang betul dia coramatnya orang, dia akan sebut, "Acik bukan tak sayang kat kau dah," kata. "Kau baik, kau ni budak baik, kau ni bagus, kau ni ada potensi, kau ada tu ada." Dia angkat orang dulu. Lepas tu kan, tapi barulah dia solid nasihat, teguran. Tamsilannya begitulah. Kalau saya jarang kalau saya putih-putih, hitam-hitam ni saya langgar kan. Kok torang-torang kau buat salah depan dan lapun depan kau kan. Dan tak biasa nak cakap elok-elok dah kan. Tapi tak tahulah kita sama laki orang tu doh. Tinggal lagi kita ni, tak semua orang dia ada sifat kelembutan tu. Faham tak? Tak semua orang dia ada sifat cermat, terlalu cermat, terlalu lembut. Ada orang dia firm macam Sayyidina Umar lah contoh. Dalil paling mudah contoh Sayyidina Umar, dia kan terlalu tegas. Ada orang buat salah sikit terus dia bontak, terus dia kasar. Berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar. Macam tu dah. Takkan kita nak ngabar Sayyidina Umar tu pembongi, pemarah, Umar maki hamun orang, tak ada macam tu dah. Nak ngabar kenapa dah? Setiap orang tu ada sifat dia yang tersendiri. Kalau kita nak ulas daripada perspektif tasawuf pula, ada orang yang Allah Ta'ala zahirkan dengan sifat jalal, ada yang Allah Ta'ala zahirkan dengan sifat jamal. Dan kita pun belajar ilmu tasawuf tentang ahwal seorang salik ataupun seorang hamba itu bertukar-tukar. Dia tak firm, dia berubah-ubah. Ada masa Allah Ta'ala zahirkan jalal, ada masa Allah Ta'ala zahirkan jamal, ada masa Allah Ta'ala zahirkan kedua-dua sekaligus. Ni kalau kita nak uraikan daripada sudut tasawuf. Lalu berfirman, "Mengapakah engkau mengizinkan mereka untuk tidak turut berperang sebelum nyata bagi engkau siapakah yang benar dan yang berdusta?" Yang bagi alasan, dia ada sebab nuzul. Siapa yang benar, siapa yang berdusta, yang bagi alasan untuk tidak turut serta pergi berperang. Ayat ni bercerita mengenai sebahagian sahabat, termasuk sebahagian orang-orang munafik yang beralasan kepada Nabi SAW untuk tidak turut serta pergi ke medan Tabuk. Cerita ni berlaku pada zaman perang Tabuk. Demikian antara mulianya kedudukan baginda di sisi Allah yang tidak tersembunyi, sungguh pun di sisi mereka yang kurang mengetahui, menunjukkan betapa Allah memuliakan dan mengasihi baginda yang jika diketahui sekaliannya saya jiwa menjadi hancur berkecai, yakni bersedih. Berkata Abu Fadl, yakni penulis kitab ini kunyah. Imam Qadi Iyad, kunyah dia, gelaran dia adalah Abul Fadl. Wajib ke atas muslim yang bermujahadah melawan dirinya serta berpegang teguh dengan syariat pada adabnya untuk berakhlak dengan adab Al-Quran pada perkataan, perbuatan, tingkah dan bicaranya.
Ya, inilah asas utama bagi ilmu yang benar dan lapangan adab baik pada sudut agama dan duniawi. Ya, mencontohi peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam At-Tirmizi sebagai ashabus sunan yang lain daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, tak kala dia ditanya akan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jawabnya apa dia? Kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Adalah adab dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah Al-Quran. Ditamsilkan Nabi itu Quran yang berjalan. Quran yang berjalan. Nak menunjukkan apa dia nak tengok adab dan keluhuran pancaran Al-Quran dan segala-gala, maka lihatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap adab yang luar biasa ini perlu diberi perhatian ketika meminta kepada Raja sekalian raja yang maha pemurah kepada sekalian makhluk dan maha kaya dari berhajat kepada sesuatu. Pengajaran yang dapat diambil dari ayat ini bagaimana Allah memulakan firman-Nya dengan sanjungan sebelum menegur. Jadi kita ngabarkan tadi. Contoh orang-orang tua kita bagi ni nak tegur, dia akan sebut kebaikan orang tu dulu, baru dia selit dengan teguran dan nasihat. Memaafkan terlebih dahulu sebelum menyatakan kesilapan andai ia memang merupakan sebuah kesalahan, yakni pada pihak manusia biasa. Tapi pada hak Nabi ni tak ada salah, tak ada dosa apa, sebab Nabi dan Rasul terpakai dengan sifat maksum. Itu makna kan. Jadi taujihat ataupun faedah bagi kita, kalau nak menegur orang ataupun kita nak menasihati orang, maka hendaklah kita tiru dengan adab yang disebutkan tersebut. Kemudian yang kedua, firman Allah Ta'ala, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalilan. Dan kalau kami tidak menguatkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya engkau hampir condong sedikit kepada kehendak mereka, yakni orang-orang kafir tersebut. Sebahagian ulama mutakallimin kata apa dia? Allah Ta'ala menegur para nabi yang lalu setelah mereka terkhilaf. Kalau baca footnote bawah tu, perbahasan tu akan masuk pada bahagian ketiga nanti. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kebanyakan ayat Allah Ta'ala menegur para nabi dan rasul adalah setelah mereka terkhilaf. Terkhilaf di sini bukan makna tersalah, terbuat dosa, terbuat kesalahan yang major sin ke minor sin ke, tak. Khilaf pada sudut adat manusia. Contohnya seumpama yang kalau kita baca sirah Nabi dan Rasul, contoh ada beberapa Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran secara zahirnya seakan-akan bukan betul-betul dibuat dah, seakan-akan telah melakukan satu kesalahan. Contohnya apa dia? Nabi Ibrahim masyhur dia pernah berdusta dalam kurungan sebanyak tiga kali. Dan ada hadis dia, tu pun akan disebut pada bahagian ketiga. Kemudian apa dia? Seumpama cerita Nabi Musa yang terbunuh seorang lelaki Kipti, betul tak? Kemudian apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran mengenai Nabi Yusuf tak kala digoda oleh isteri menteri tu. Laqad hammat bih wa hamma biha. Dan sesungguhnya adalah isteri memanda tersebut berkehendak kepadanya, dan dia yakni Yusuf pun berkehendak kepadanya. Ada disebutkan dalam pembahagian ketiga tu. Macam mana kita nak faham ayat-ayat tersebut? Berbeza dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menegurnya terlebih dahulu sebelum ia berlaku sebagai bentuk penjagaan ketat dan perhatian yang hebat. Ataupun kalau kita nak haluskan lagi, bentuk penjagaan dan perhatian ketuhanan yang maha tinggi. Nak tengok betapa Allah Ta'ala sangat menjaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi terkhilaf dalam kurungan. Maka Allah Ta'ala mengingatkan Nabi terlebih dahulu. Walhal sebenarnya benda tak jadi pun. Sebab apa? Dan lagi satu, kalau kita nak bahas lagi pada sudut hakikat pula, Quran ni kan kalamullah yang qadim lagi azali. Allah Ta'ala sejak qadim lagi azali lagi dah mensabitkan adanya penjagaan bagi para Nabi dan Rasul,
khususnya penjagaan yang amat ketat dan dahsyat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebutkan pada ayat ini, kalau bukan kerana kami menguatkan hatimu, Allah Ta'ala menyebutkan nikmat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala cerita dah sebutkan inayah perhatian dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana jikalau tanpa inayah dan juga perhatian dan penjagaan Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, apa dia? Nescaya engkau hampir condong sedikit. Bukan condong habis dah. Allah Ta'ala sebut hampir condong sedikit. Kalau bukan kerana sebab perhatian dan penjagaan Allah Ta'ala kepada engkau. Itu di antara contoh Allah penceritaan nikmat yang Allah Ta'ala zahirkan dan limpahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya jadi tak? Jadi tak? Tak jadi. Allah Ta'ala sekadar nak menunjukkan limpah kurnia dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui penjagaan Allah Ta'ala kepada baginda. Dan di sini pula nak menunjukkan apa dia? Penjagaan qalbi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangankan bab zahiriah baginda, mustahil Nabi ada pernah minum arak, pernah berbuat dengan perbuatan jahiliah pada zahiriah, jasad Nabi tak pernah menyentuh benda-benda yang jahiliah. Ni cenderung kemudian disebutkan pula hati. Maknanya apa dah? Allah Ta'ala memelihara qalbi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, sedikit faedah daripada ayat ini adalah dia mendokong sedikit sebanyak peristiwa Nabi disihir, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari. Ada disebutkan juga oleh Imam Qadhi Iyad, tinggal lagi setakat pembacaan saya, dia tidak dapat isyarat yang tersembunyi daripada ayat ini yang boleh ditopang kepada hadis Nabi disihir. Secara khulasah dia apa dia? Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, sebagian sahabat Sunan dan juga Imam Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dan sebagian sahabat yang lain, kita semua maklum ada cerita Nabi pernah disihir oleh orang Yahudi. Persoalan dia, Nabi disihir itu bagaimana? Pendek cerita tuan-tuan, sebab kita dah sebut bab sihir ni. Bagi lantai habislah. Pendek cerita seperti mana yang disebut Imam Qadhi Iyad, sihir yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berlaku pada zahir Nabi sahaja. Nabi digambarkan ataupun diperlihatkan telah melakukan sesuatu padahal sebenarnya tak buat. Maknanya pada pandangan luaran Nabi dia buat, tapi sebenarnya hakikatnya dia tak buat. Dia sihir yang menimpa Rasulullah tu tidak sesekali kono pada batin, hati. Sebab apa? Ada inayah ketuhanan daripada ayat ni. Kalau bukan kami menguatkan hati engkau, sabbatnaka, kami meneguhkan pendirian engkau, hati engkau. Maknanya Allah Ta'ala pelihara hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti mana kita baca dalam sirah, beberapa kali dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibelah dan dicuci dengan air Zam-Zam. Seperti mana warid dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan sebagian ashabus sunnah yang lain. Daripada Anas radhiyallahu taala dan juga daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sendiri mengabarkan apa dia? Seakan-akan aku melihat ada kesan belahan dada itu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil lagi Allah Ta'ala pelihara. Kemudian apa lagi diteguhkan pula dengan ayat ini. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa dalam hadis riwayat Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya hanya kedua mataku yang tidur, tapi tidak akan hatiku. Sesungguhnya yang tidur, yang lelap hanya mataku, mata dan akan tetapi hatiku tak pernah tidur. Apa sebab? Senantiasa musyahadah dengan Allah Ta'ala. Jadi sihir yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesekali memudaratkan pada batin dia, pada zahir dia. Boleh tak seorang Nabi itu sakit? Boleh. Kita dah baca akidah awam. Harus bagi seorang Nabi dan Rasul, sebab dia kan manusia.
bersifat dengan sifat manusia. Apa dia? Hidup, makan, minum, berkahwin, berzuriat, sakit, goreng dan juga mati, makan. Tinggal lagi apa penyakit yang menipu seorang Nabi dan Rasul tidak boleh menjatuhkan taraf dia sebagai seorang Nabi. Contoh kita dengar apa dia? Konon dikatakan Nabi Ayub, waktu dia diuji dengan Allah Ta'ala kan, sakit kulit dan sebagainya, sampai pun nanah, sampai orang ramai jauh daripada dia jijik, sebab bau busuk dengan apa. Adalah kita dengar cerita kononnya sampai berulat makan daging Nabi Ayub. Lepas tu ulat nak semayang, dia cabut ulat tu dulu, dah semayang dia letak balik ulat tu kat. Ni apa cerita ni? Zahir itu sendiri sudah menggambarkan rendah kedudukan seorang Nabi, dan mustahil kita nak sifatkan benda ini kepada seorang Nabi dan Rasul. Sebab apa? Kita baca dalam kitab Usuluddin, dalam kitab Aqidah, seorang Nabi dan Rasul dia boleh sakit atas sebab fitrah dia sebagai seorang manusia, tapi sakit dan penyakit dia tidak memudaratkan dia sampai orang jauh, sampai merendahkan martabat dia sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tak boleh, mustahil. Tu kena ulang kaji balik dalam kitab Usuluddin. Sama juga macam sihir yang menipu Nabi SAW hanya berlaku pada zahir. Zahir Nabi boleh terluka tak? Boleh. Bahkan kita baca nasirah berapa banyak Rasulullah pergi Taif. Ini sangkut dengan ceramah Islam Mi'raj besok ni. Kan? Rasulullah pergi ke Taif, kena lempar batu berdarah. Menafikan kau apa status dia sebagai seorang Nabi, kena baling batu berdarah? Tak. Nabi semayang kat Kaabah, datang Uqbah bin Abi Mu'aid, bawa janin perut unta yang dibola dengan janin dengan tai apa semua dilumur atas Rasulullah. Jatuh tak status sebagai seorang Nabi? Tak. Sebab yang kono tu zahir. Dan ketika perang Uhud, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bazzar, kata silap saya, tentera musyrikin pernah melempar batu kepada Rasulullah, menyebabkan Nabi kono pipi. Nabi pakai topi besi, sampai topi besi itu tercucuk pada pipi Nabi SAW, menyebabkan dua batang gigi Rasulullah patah. Sampai Rasulullah mengabarkan bagaimana nak berjaya satu kaum itu yang mendorong dan memukul Nabi itu sendiri. Dia akan disebutkan dalam pembahasan akan datang. Maknanya apa? Harus bagi seorang Nabi dan Rasul itu untuk sakit, cedera, goreng, apatah lagi mangkat. Mangkat kau wafat ikutlah, betul. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran apa dia? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalan min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kecuali dia seorang rasul seperti mana rasul-rasul sebelumnya. Afa in mata au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Adakah kalau dia, yakni Rasulullah tu, mati, mangkat atau terbunuh? Dalam Quran sebut. Maknanya apa dia? Allah Ta'ala mensabitkan harus sahaja bagi Nabi dan Rasul itu meninggal, wafat, dan juga terbunuh. Ada tak Nabi yang terbunuh? Nabi dibunuh kaumnya? Banyak. Orang Yahudi makin banyak bunuh Nabi-Nabi ya. Antara mangsa dia adalah apa? Nabi Yahya, Nabi Zakaria mengikut setengah qaul. Dan banyak lagi yang tuan-tuan boleh baca dalam kitab sirah. Demikianlah bentuk perhatian yang tertinggi dari Allah. Lihatlah bagaimana Allah memulakan firman-Nya dengan bentuk perhatian dan perlindungannya. Dizahirkan nikmatnya terlebih dahulu sebelum dia menegurnya agar baginda tidak condong kepada mereka. Sedang teguran tersebut sedikit pun tidak menjejaskan keamanan dan kemuliaannya sebagai seorang pesuruh Allah, apatah lagi sebagai seorang kekasih dia yang teragung. Begitu juga firman Allah Ta'ala, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati Allahi yajhadun
walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Ya, ini janganlah engkau bersedih hati, kerana mereka sebenarnya bukan mendustakan engkau, akan tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Di sini lagi satu dalil, tuan-tuan, kebenaran apa yang kita sebutkan bagi apa dia. Orang-orang Quraisy memusuhi Rasulullah tu, dia tak mengabarkan Nabi itu pembohong. Tak, kita dah bahas lagi. Seumpama ada riwayat daripada Sayyidina Ali alaihi salam, datangnya Abu Jahal kepada Nabi SAW mengabarkan apa dia, kami tidak mengingkari engkau, kami tidak mendustakan engkau, akan tetapi kami mengingkari apa yang engkau bawa. So kalau nak mengabarkan cerita tu bohong ataupun orang tu yang bohong, faham makna ibaratnya? Orang-orang musyrikin Quraisy tak pernah ngabar Nabi bohong. Bacalah kitab sirah dan Rahib Makhtum ko, Fiqhus Sirah ko, Ibnu Hisham ko, Ibnu Ishaq ko, apa, tak ada satu pun orang kafir Quraisy yang mengabarkan Nabi berbohong. Tinggal lagi disebabkan kesombongan mereka enggan patuh kepada Nabi SAW. Sama juga dengan ahli kitab, orang Yahudi di Madinah dan sebagainya. Dia tahu Rasulullah itu Nabi, tinggal lagi sombong. Rasulullah hantar surat kepada Raja Rom, Maharaja Rom, Heraklius. Sampai Maharaja mengabarkan apa dia? Demi Allah, kalau dia, yakni Rasulullah tu, ada dekat tempat dan dia, nescaya betul sendiri yang akan basuh dan cium kaki. Tinggal lagi apa dia? Sombong. Dia tahu Rasulullah tu Nabi, tinggal lagi sombong, dia takut kerajaan dia tu. Tu dia. Akan tetapi orang-orang zalim, yakni orang kafir musyrikin itu, mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum engkau, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan tersebut yang dilakukan terhadap mereka sampai datangnya pertolongan Allah kepada mereka. Berkata Ali alaihi salam, Abu Jahal pernah, mana cerita kan? Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya kami tidak mendustaimu, namun kami mengingkari apa yang engkau bawa. Lalu turunlah ayat ini. Inilah sebab nuzul. Sebab ayat ni turun, sebab cerita Abu Jahal dengan Nabi SAW. Ayat ini bertujuan untuk menenangkan Nabi SAW dengan kasih sayang dan lemah lembut sebagai penegasan bahawa baginda adalah manusia yang jujur di mata kaumnya dan mereka tidak mendustai baginda secara peribadi. No personal, no hard feeling, betul tak? Tak ada personal issue dengan Rasulullah. Tinggal lagi yang masalah apa yang dibawa oleh Rasulullah tu. Mereka mengakui kebenaran perkataan dan pegangan baginda. Rasa duka baginda disebabkan tohmahan kaumnya ini ditenangkan dengan penurunan ayat tersebut. Bahkan sebaliknya, Allah mencela mereka sebagai orang yang engkar dan zalim seperti yang difirmankannya. Akan tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Apa buktinya lagi Allah Ta'ala menenangkan Nabi SAW? Dia ceritakan sebelum dia ramai lagi rasul-rasul yang ditimpa sama seperti yang berlaku kepada Nabi SAW. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Bahkan sebelum engkau tu ramai lagi rasul-rasul yang telah pun didustakan oleh kaum mereka sendiri. Fasabaru, lantas mereka pun bersabar. Ala ma kudzibu, terhadap pendustaan kaum mereka tersebut. Wa udzu, tambahan pula mereka dianiaya, dizalimi,
ditentang habis-habisan, dicaci, dicemuh, ada yang sampai dibunuh. Hatta atahum nasruna, sehingga datangnya pertolongan kami kepada mereka. Allah Ta'ala meneguhkan semangat Nabi SAW dengan menyebut sebahagian kisah daripada kalangan Nabi dan Rasul. Contoh lagi apa dia? Baca sebab nuzul surah Yusuf. Itu pun di antara sebab Allah Ta'ala nak meneguhkan semangat Nabi SAW. Allah menyucikan baginda dari segala kekurangan dan memanggil kaumnya sebagai keras kepala. Kau saya nak terjemah dalam bahasa New Zealand tuan-tuan. Apa dia? Bega kata. Mada koreh kepala. Hati longot kaudu, koreh macam batu kata. Nak gambarkan botol koreh tu kan. Kerana berlaku zalim dengan mengingkari ayat-ayatnya. Ya Latif. Pengingkaran berlaku setelah seseorang mengetahui hakikat suatu perkara, namun dia mengingkarinya seperti yang telah difirmankan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenaran tersebut. Itu kita sebutkan tadi. Orang kafir Quraisy, ahli kitab, bangsa Arab, orang Badui, segala-gala Maharaja Rom, semua tahu Nabi itu memang Nabi. Tinggal lagi sombong. Takut hilang dunia, hilang pangkat, hilang kuasa, hilang kerajaan, hilang tu, hilang ni, hilang status. Maka mereka pun lawan. Lawan atas sebab apa? Takut hilang dunia. Daripada sisi tasawuf ini dah ada dan berapa ramai orang sanggup tinggalkan dunia sebab nak bersama kebenaran. Takut hilang jawatan, takut hilang bilik aircon, takut hilang title, takut hilang gaji, hilang imbuhan, insentif, keto, dreba, gaji, apa benda pun semua. Yang betul disonyapkan, yang salah dibiarkan. Ni umumnya. Saya tak ada sebut mana-mana itu. Jangan memandai-mandai buat ta'lim sendiri. Itu contoh yang tu tak? Bondo betul disonyapkan, bondo yang salah dia buat tak nampak. Gajah dah habis rosakkan tubuh orang tu, dia buat bodoh. Buat tak nampak. Tu tamsilan. Sombong ke tu? Betul tak? Sebab apa? Dah selesa dengan dunia. Kod dan togak akan kebenarannya akan hilang, pencen den contoh hilang kursi den, hilang apa ni insentif, bonus ke apa benda itu kan, hilang status, orang pandang tak elok. Apa sebab kita menogakkan kebenaran. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Agama ini datang dengan keganjilan, maknanya datang dalam keadaan ganjil. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali dalam keadaan asing. Agama datang dalam keadaan asing, kembali dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah mereka yang asing. Asing sebab apa? Asing teguh menegakkan kebenaran, menegakkan agama Allah. Waktu Nabi SAW sebut apa dia, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta taqumas sa'ah. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari kalangan umatku, tak kira dia ni mazhab apa sekalipun, asalkan dia Islam, usul akidah dia betul, senantiasa menegakkan kebenaran hatta taqumas sa'ah, sehinggalah datangnya hari kiamat. Antara sifat dia apa? Dia tak peduli orang celur dia, orang caci dia, orang maki dia, tak peduli dah. Dan senantiasalah pertolongan Allah Ta'ala tu bersama mereka.
Lalu Allah mententeramkan dan menggembirakan hati baginda setelah apa yang dilemparkan kepadanya serta menjamin kemenangan baginya seperti yang difirmankan, akan tetapi mereka sabar terhadap penganiayaan, tambah terhadap kat situ, terhadap penganiayaan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah. Di antara keunggulan dan kemuliaan yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Allah memanggil sekalian nabi dengan nama mereka. Ini sebahagian faedah. Dengan apa? Contoh, wahai Adam, wahai Nuh, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Daud, ya Isa, ya Zakaria, ya Yahya. Semua nabi dan rasul Allah Ta'ala panggil dengan nama masing-masing. Namun Allah memanggil baginda sallallahu alaihi wasallam dengan pangkat apa dia? Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselubung. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Allah Ta'ala ada panggil Nabi SAW dengan golah. Kalau kita fikir logik akal, boleh tak Allah Ta'ala panggil nama yang direct? Boleh, tak salah itu. Tapi Allah Ta'ala nak menunjukkan, nak menzahirkan ketinggian Nabi SAW menandingi para Nabi dan Rasul yang lain. Dia sebut nama Nabi itu dengan jawatannya, gelarannya, sifatnya, berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Tengok, wahai Adam. Adam makhluk manusia pertama yang Allah Ta'ala ciptakan, dia panggil dengan nama dia. Wahai Nuh, Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang beriman dan dengannya tamadun manusia kembali semula buat kali yang kedua, tapi tetap dipanggil dengan nama dia. Betul kan? Manusia ni selain dia keturunan anak cucu Adam, dia juga keturunan Nabi Nuh. Sebab manusia sekalian dah habis pupui, lepas banjir besar tu. Setakat bacaan saya memang semua ulama sejarah mengabarkan memang keturunan manusia pada hari ini semua bersambung kepada Nabi Nuh. Saya tak jumpa lagi ada riwayat mengabarkan ada dak tersopit daripada keturunan pengikut dia yang sama-sama naik kapal. Tak tahulah saya tu. Setakat yang saya baca semua mengabarkan sambung kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala pakaikan dengan pangkat khullah, kekasih, teman, sahabat pun Allah Ta'ala panggil dengan nama. Nabi Isa yang Allah Ta'ala sifatkan dia sebagai ruh Allah. Bukan makna Allah Ta'ala ada ruh, tapi sebagai satu gelaran penghormatan kepada Nabi Isa yang dilahirkan dan dizahirkan tanpa campuran lelaki dan wanita, tanpa perkahwinan, sebagai tanda kebesaran Allah Ta'ala seperti mana yang disebutkan dalam Quran. Semua nama-nama yang kita sebutkan ni siapa dah? Rasulul Azmi. Allah Ta'ala panggil dengan nama mereka. Akan tetapi sampai kepada Nabi SAW, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Tak ada, tak pernah kita jumpa dalam Quran ya Muhammad, wahai Muhammad, tak ada. Itu cabaran. Kau ada saya belajar pergi umrah gitu. Berarti canai ke seronok dah. Dia cabaran. Cari dalam Quran daripada Fatihah sampai An-Nas tu ya Muhammad. Tak ada. Kau ada tuan-tuan, besok ikut saya pergi Jabatan Agama. Dalam kurungan tak payah cerita lah. Dalam kurungan kita tulis di situ wahai Muhammad. Yang betul harfiah dalam Quran tu ya Muhammad ada tak? Tak ada. Tapi Ustaz, surah Muhammad itu nama surah. Panggilan firman Allah Ta'ala kepada Nabi dengan kata ya Muhammad, wahai Muhammad, ada tak? Tak ada. Dalam hadis ada tak? Dalam Quran tak ada. Kau ada, ikut saya pergi Jabatan Agama so. Tak mana Quran riwayat mana lebih juga.
Qiraat syaz pun tak ada itu. Ya. Wana fasal berikutnya, Allah bersumpah di atas keagungan martabat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Firman Allah Taala, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Allah Taala berfirman, demi umur engkau. La amr, lam tu merujuk apa? Lamul qasam. Lam merujuk kepada lam sumpahan. Bukan sumpahan menyumpah apa tu dah. Tak, demi. Nak menunjukkan, nak memuliakan sesuatu zat ataupun benda. Demi umur kau, demi hayat kau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahum, sesungguhnya mereka, la fi sakratihim ya'mahun, mereka terombang-ambing dalam kemabukan mereka, yakni dalam kesesatan. Sama lah dengan firman Allah Ta'ala, qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah dan biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Ini kiasan, tamsilan, berarti kesesatan mereka. Bukan makna mabuk minum toddy ya dah. Mabuk di sini kiasan bagi kesesatan mereka. Ahli tafsir bersepakat bahawa Allah Jalla Jalaluhu telah bersumpah dengan sepanjang hayat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sepanjang hayat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sepanjang hayat, sama ada hayat baginda di alam sufli, makna di dunia, atau merangkumi juga hayat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di alam ulwi, yakni di langit. Sebelum baginda dizahirkan di bumi sebagai Muhammad. Yakni pada hakikatnya yang Ahmadiyah. Dan kita dah bahas dalam lagi tentang nak perempuan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nama dia sebelum terbit di dunia adalah Ahmad. Dan kata Nabi Allah Isa dalam surah As-Saff ayat yang ke-6, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Dan aku mengkhabarkan kepada kamu, wahai bangsa Bani Israel, akan kedatangan seorang rasul sesudahku yang bernama Ahmad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta' daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra. Akulah Muhammad, akulah Ahmad, dan akulah al-mahi, maknanya yang memadam. Apa maknanya? Yang dengannya dan dengan dakulah Allah Ta'ala memadamkan kekufuran. Nabi mengaku dia adalah Ahmad. Dan juga dalam riwayat Bukhari, wa ana da'watu abi Ibrahim, akulah yang disebut oleh doa bapaku Ibrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, dalam surah Baqarah. Wa bisyaratu Isa, dan juga khabar gembira daripada Isa. Inilah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ataupun juga termasuklah hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mula diciptakan oleh Allah Taala sampailah bila-bila. Dan kita dah bahas apa tuan-tuan. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat, hanya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut hanyalah perpisahan Nabi daripada alam dunia. Nabi hidup lagi tak? Hidup di alam barzakh. Makna ayat ini, sumpahan Allah Ta'ala dengan hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kita faham dengan makna hayat Nabi di atas dunia, ataupun hayat Nabi sejak mula-mula diciptakan oleh Allah Ta'ala sampailah bila-bila. Mana? Boleh nak? Dah 3 minggu cuti kan? Tuan-tuan nak jet lag daripada saya ni macam mana ni? Siapa jet lag ni? Esai ke tuan-tuan? Melapong.com semua. Tapi saya rasa tafsir yang disebutkan tadi tu tak ada lah mana-mana tafsir. Tafsir yang Allah Ta'ala bersumpah hayat Nabi daripada mula dia diciptakan sampailah bila-bila tu tak temukan lah mana-mana tafsir.
Ahli tafsir bersepakat bahawa Allah telah bersumpah dengan sepanjang hayat baginda. Maknanya demi keberadaanmu wahai Muhammad, demi hidupmu dan demi hayatmu. Ini menunjukkan penghormatan Allah Ta'ala dan kemuliaan teragung. Dan tuan-tuan, kalau kita baca Quran, daripada ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan batin Nabi SAW, umur roh ya. Ada tak Allah Ta'ala sumpah dengan zahir? Ada? Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad ya. Dan banyak lagi lah ayat-ayat ya, yang menunjukkan apa yang kita sebutkan tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu yang lebih dimuliakan berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tak ada makhluk yang lebih afdal, lebih agung, lebih mulia daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Aku tidak pernah mendengar Allah Ta'ala pernah bersumpah dengan hayat seseorang selainnya sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Allah Ta'ala bersumpah dengan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, tak ada. Hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Cukup tu ya. Kau nak lanjan tak? Ya. Lama cuti ni. Ya. Surah Taha. Allah tegur Nabi dalam surah Taha. Ayat ya? Bukan surah Taha. Abasa wa tawalla an ja'ahul surah Abasa. Ya, surah Abasa ni pun ada disebutkan kelak besok. Tak sampai malam ni dah. Ya. Surah Abasa tu tuan-tuan, ya. Ada qaul yang mengobarkan makna bermasam buku tu. Kalau kita baca dalam kebanyakan tafsir, abasa wa tawalla, ya, dia telah bermasam buku dan berpaling. Dia tu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut majoriti tafsir. Apa sebab? Anja'ahul a'ma, tak kalau didatangi oleh si lelaki buta. Siapa lelaki buta disebutkan Abdullah bin Ibni Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Tapi saya lebih cenderung kepada tafsir yang berbeza dengan tafsir majoriti. Ini bukan cerita ambil pandangan ganjil ke apa, tak. Ada nas daripada wahyu dan nusus daripada syarak. Dan sebahagian daripada guru ijazah saya, iaitu almarhum Sidi Muhammad bin Ibrahim Abdul Ba'is Ketani pun ada menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran yang layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi teaser sikit tuan-tuan. Kita bacalah hadis. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bengis tu. Masa muka. Ya. Kita baca dalam Quran apa dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi tu dia secara kesimpulannya dia nakkan kesejahteraan dan keselamatan bagi semua. Wajar ke Nabi bersifat bermasa muka. Ya, sedangkan kita baca dalam sirah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi dan rasul, sifatnya peramah kepada semua. Umpama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis pertama dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Wahyi. Ya, lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Lepas tu balik ke rumah, minta Sayyidah Khadijah selimutkan. Lepas tu dia cerita apa yang dia nampak. Apa khabar kat Khadijah? Ya. Demi Allah aku percaya yang Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana kan pula engkau adalah orang yang menolong orang yang susah, ya? Mengasihi orang yang fakir miskin, menolong anak yatim. Maknanya apa? Sifat Nabi SAW tu adalah orang yang peramah dan juga mesra dengan semua. Ya. Jadi mana kan pula
boleh kita nisbahkan abasa wa tawalla, kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu menurut tafsiran setengah orang yang tidak bersetuju dengan tafsiran majoriti. Sebab apa? Tafsiran majoriti itu dia bercanggah dengan apa yang warid daripada Quran dengan hadis mengenai sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang peramah dan mesra dan ceria dengan semua orang. Contoh kita baca lagi dalam hadis, datang orang Badui, dia rontak ridak Rasulullah sampai merah leher. Sayyidina Umar standby nak tangan orang tu. Ya. Tapi Nabi dia marah pasal muka dia senyum. Jadi macam mana pula kita? Dalam kebanyakan hadis yang kita baca, Nabi itu peramah, Nabi itu senyum, Nabi itu ini dan sebagainya. Boleh pula dia bersikap bermasam muka, berpaling daripada orang buta, maknanya orang yang memerlukan, orang yang kurang upaya. Faham mana nak apa saya sampaikan? Orang buta, orang yang memerlukan taufik dan bimbingan daripada Rasulullah, boleh Nabi bermasam muka dan berpaling. Tak layak dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir itu kita akan sebut pada pembahasan akan datang insya-Allah taala. Bagi teaser sikitlah. Kan nak cerita malamnya kan meloncor lah semua dia. Cukup dah. Sambung minggu depan lah insya-Allah. Saya dipahamkan minggu depan ada baca Yasin. Ya. Kan? Yasin perdana. Baik kuliah tak? Ya, sikit. Kalau Ramadan tak kuliah. Baik kuliah kita baca Yasin lah. Kita Yasin kita copek dah 10 minit dah habis. Ada balance masa tu sambung lah. Wallahu ta'ala alam wa ahkam. Kalau tak ada sebarang persoalan, ada muslimat dah? Tak ada. Kalau tak ada sebarang persoalan, kita tangguh majlis kita insya-Allah ta'ala. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada keterlanjuran kata, tergores hati atau kasar bahasa atau lebih terkurang sepanjang malam ini, mohon dimaafkan dan mohon dihalalkan insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wa salatu nafsi fa fili fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.